Kembali berlangsung bersama saya, Juliana Binti Binting, di Berita Semasa JKR Sabah, edisi Mac. Lawatan kerja penyelenggaraan dan pemeriksaan. Jelajah Ramadan JKR 2026. Kunjungan hormat Hospital Queen Elizabeth. Majlis Khatam Al-Quran dan Iftar Jama'i. Kunjungan hormat Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cawangan Senggara Bangunan telah melaksanakan lawatan kerja penyelenggaraan di bawah peruntukan one line item di Mahkamah Syariah Daerah Kota Belud, Ranau dan Beaufort. Selain itu, lawatan pemeriksaan turut diadakan di kuartus JKR Tenem, JKR Kinabatangan dan JKR Ranau bagi memantau pelaksanaan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kuartus. Lawatan seterusnya diteruskan ke TLDM Kedi Sri Tawau yang melibatkan kerja pembaikan bumbung, siling bangunan serta kolam renang. Di samping itu, pemeriksaan turut dilaksanakan di kuartus JPN Papar dan kuartus JPN Sipitang bagi tujuan mendapatkan khidmat nasihat penilaian teknikal serta penyediaan anggaran kos penyelenggaraan. Persatuan Kaki Tangan Islam JKR Sabah telah melaksanakan program Jelajah Ramadan yang bermula di Pejabat Sektor Lebuh Raya Pan Borneo mewakili Zon Pantai Barat Tengah, JKR Kota Marudu mewakili Zon Utara, JKR Tenem mewakili Zon Pedalaman, JKR Kinabatangan mewakili Zon Timur, JKR Tawau mewakili Zon Selatan, JKR Ranau mewakili Zon Pantai Barat Utara, dan berakhir di JKR Kuala Penyu mewakili Zon Pantai Barat Selatan. Antara pengisian program itu ialah majlis berbuka puasa, solat berjemaah, program ceramah, dan penyampaian sumbangan kebajikan. Pada 9 Mac lepas, Hospital Queen Elizabeth yang diketuai oleh Pengarah Datuk Dr. Abdul Kahar bin Abdul Aziz telah melakukan kunjungan hormat ke JKR Sabah yang dipengerusikan oleh Insinyur Evelyn Pius, Timbalan Pengarah Sektor Bangunan. Objektif kunjungan itu adalah untuk membincangkan cadangan penambahbaikan isu-isu yang dihadapi seperti tempat letak kereta yang terhad serta isu bencana alam. Jabatan Kerja Raya Sempurna telah menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran dan Iftar Jama'i yang dihadiri oleh Kaki Tangan JKR Sempurna serta penceramah jemputan Ustaz Zulkifli bin Haji Salali 12 Mac lepas. Majlis ini diadakan bagi meraihkan kejayaan peserta yang telah menamatkan bacaan Al-Quran di samping mengimarahkan bulan Ramadan. Selain itu, majlis ini juga bertujuan mengeratkan silaturahim serta memupuk semangat kebersamaan melalui amalan berbuka puasa secara berjemaah. Terdahulu, JKR Sabah telah menerima kunjungan hormat daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Sabah yang diketuai oleh Pengarah Elmaria Chong bagi membincangkan penyelarasan dan pelaksanaan projek pembinaan Puspen dan Pusat Saringan dan Penilaian Dadah PSPD Tawau dan naik taraf bangunan Puspen Papar. Perbincangan yang dipengerusikan oleh Insinyur Evelyn Pius, Timbalan Pengarah Sektor Bangunan, tertumpu kepada aspek teknikal dan perancangan bagi memastikan projek ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan mengikut jadual. Sekian daripada saya, Juliana Binti Binting. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.